Negeri Kedah ni dia merupakan antara negeri hak tertua dekat Malaysia ni yang kita tahu. Panjang sejarah dia. Dia mula daripada zaman perdagangan dulu, lepas tu mai kepada konflik kuasa-kuasa besar dulu, sampai legenda yang sampai lah ni orang duk kenang. Pada tahun 1786 ada peristiwa penyerahan Pulau Pinang kepada British. Jadi nak kata dulu Pulau Pinang ni bawah Kedah. Sekarang yang kita tahu negeri kita ada 4 belah. Katakan kalau Sultan Kedah dulu tak bagi Pulau Pinang, mungkin lah ni ada 3 belah lah kata. Dia kronologi Sultan Kedah bagi Pulau Pinang ni kepada British sebab waktu tu Francis Light, mereka punya panglima mereka lah kata kan. Dia bagi Pulau Pinang ni dengan harapan British akan tolong Kedah dalam nak lawan Siam. Tapi punya nak kata British ni sendiri kata kan, mereka bagi pertolongan tapi tak seperti yang dalam perjanjian. Dan disebabkan tu Kedah kehilangan Pulau Pinang. Yang awalnya Sultan Kedah tu nak bagi Pulau Pinang supaya British ni boleh buat jadi port mereka lah. Untuk mereka buat main askar mereka apa semua untuk nak tolong Kedah dalam lawan Siam. Kemudian ada lagi satu peristiwa yang mereka namakan sebagai Perang Musuh Bisik. Dia berlaku antara tahun 1821 sampai 1842. Dia Perang Musuh Bisik ni jadi sebab waktu tu Siam nak main serang Kedah. Jadi Kedah ni apa sebagai secara naturalnya katakan kita mesti nak lawan balik sebab kita nak pertahankan tanah air kita. Perjuangan ni antara peperangan ni berlangsung selama kata sekian tahun tu, agak lebih 20 tahun juga kata kan. Tapi tak ada lah orang kata apa setiap hari kata kan. Dia kat sini depa kata dia jadi simbol keberanian rakyat Kedah tu sendiri. Dia tambahan lagi dia dinamakan Perang Bisik ni sebab waktu tu Sultan Kedah waktu tu kata lari daripada negeri Kedah sendiri kata kan. Sebab ialah nak selamatkan diri dan macam-macam lagi lah, mungkin ada sebab-sebab dia yang tersendiri kan. Tapi rakyat Kedah ni sendiri sebab dia sayangkan negeri dia, tempat tanah tumpah darah dia, mereka duduk kat situ, mereka lawan Siam kata. Lepas tu kita pergi pula pada tahun 1909 di mana perjanjian Anglo-Siam ni dimeterai. Perjanjian ni dimeterai antara British dengan Siam. Daripada perjanjian ni, Kedah dengan beberapa negeri-negeri Melayu yang lain dipindahkan pengaruh mereka ni daripada Siam kepada British. Waktu tu yang terlibat sekali Kelantan, Kedah, Terengganu dan ada lagi saya tak apa nak ingat kata kan. Peristiwa ni dia menandakan bahawa era pentadbiran British di Kedah tu sendiri menjadi perubahan besar dalam struktur politik dalam negeri tu. Sebab orang kata apa, waktu tu lah British mula campur tangan dalam urusan pentadbiran kita ni. Tamadun kat Kedah ni atau dulu dikenali sebagai Kedah Tua, yang boleh kata 1000 tahun yang dulu kawasan ni menjadi pusat dagangan antarabangsa. Dia level dia antarabangsa. Sebab dekat Lembah Bujang ni kita akan mereka akan melalui daripada Selat Melaka apa semua tuan. Kebanyakan pedagang yang menggunakan jalan ayak ni, mereka akan lalu Selat Melaka ni sebab kat Selat Melaka ni dia terlindung daripada angin monsun lah apa semua. So dia jalan paling selamat dan efisien, dekat apa semua. Dagang daripada banyaklah negeri, India, China dan pada tanah Arab tu sendiri. Sebagai penutup katalah, sejarah dalam Kedah ni dia tak lengkap lah tanpa kata apa legenda yang tak pernah lapuk dalam cerita ni lah kat Malaysia ni sendiri, kat Asia ni.
Itu cerita Mahsuri daripada Langkawi. Orang kampung sendiri kata dia buat benda tak elok di belakang laki dia kata. Tapi rupanya dia tuduhan depa ni dekat dia sebenarnya tidak adil dan fitnah semata-mata. Yang kita tahu siapa dia, nama suami dia yang kita duk kenal dalam cerita-cerita, kita tak tahu nama betul dia. Wan Derush. Jadi pendekkan cerita, Mahsuri ni dibunuh oleh bapak mertua dia sendiri. Pak pada Wan Derush ni kata, kalau lah betul yang tuduhan hampa tu benar kata, akan keluar darah merah macam biasa aku mati macam tu kan. Tapi katakan kalau tuduhan hampa tu salah, hampa fitnah aku, akan keluar darah putih pada aku, dan aku sumpah negeri tempat Langkawi ni sendiri akan kata apa, gersang, takkan maju. Kata apa, waktu tu mai lah kering kota, apa dia orang panggil, waktu tu panah lah apa semua, tanam pokok apa semua tak jadi, sumpahan selama 7 keturunan kata. Jadi kesimpulannya kat sini, sejarah Kedah ni memang banyak dengan peristiwa penting yang nak membentukkan identiti negeri Kedah ni sendiri, pada perjanjian politik, peperangan, kemajuan tamadun, sampai legenda yang banyak lah kat Kedah ni. Jadi kesimpulannya, banyak setiap negeri ni dia ada sejarah dia masing-masing. Kita nak kata kan, Terengganu, Kelantan, apa semua, Pahang, Kuala Lumpur, semua ada sejarah dia sendiri. Tapi kat sini dah kita tekankan kepada Kedah. Kita cakap pasal sejarah-sejarah kat Kedah lah. Jadi sekian pada saya, Muhammad Firdaus bin Badrul Syam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.